100 gram emas untuk simpanan kecemasan. Apabila anda memiliki gold bar 100 gram yang bernilai sekitar RM60,000, emas ini sebenarnya boleh menjadi simpanan 12 bulan pendapatan bagi yang bergaji sekitar RM5,000. Ia bukan sekadar seketul emas, tetapi benteng pertahanan yang memberi ruang bernafas jika berlaku kecemasan kewangan. Ramai yang dah bekerja bertahun-tahun tapi masih belum ada simpanan yang kukuh. Bukan kerana tak mampu, tetapi kerana simpanan dalam bentuk tunai sentiasa terdedah kepada perbelanjaan. Duit dalam bank mudah diakses, mudah dibelanjakan dan cepat bocor tanpa sedar. Sebab itu, matlamat pertama yang realistik ialah membina simpanan 100 gram emas. Bila matlamat jelas, proses menabung menjadi lebih mudah. Emas mempunyai satu sifat yang mana ia dicipta untuk disimpan, bukan untuk dibelanjakan. Bila emas berada di dalam tangan, anda tidak akan melihat angka. Anda melihat gram dan gram itu jarang sekali keluar kecuali bila benar-benar diperlukan. Anda boleh mula menabung serendah RM100 atau 1 gram melalui akaun Emas Gap. Sedikit demi sedikit, gram mula terkumpul, 5 gram menjadi 10 gram dan akhirnya capai 100 gram yang pertama. Apabila cukup, anda boleh keluarkan gold bar fizikal dan simpan sebagai aset sebenar di rumah. Pilihan saiz juga sangat fleksibel dari 0.5 gram hinggalah gold bar 1 kilogram bergantung kepada matlamat dan strategi kewangan masing-masing. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video di profil. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.